Gigil juga nak cakap ni. Alhamdulillah syukur, Alhamdulillah syukur, Alhamdulillah syukur. Syukur kerana ilahi, syukur kerana saya mendengar nasihat mentor, hadir ke hari ini. Syukur, Alhamdulillah. Saya cuma nak cakap sikit, nama saya Azman bin Ali. Saya adalah pesakit jantung, bermula pada 2013. Dan saya adalah trainer, freelance trainer. Okay. Dah lupa apa nak cakap dia. Okay. Terima kasih kepada mentor saya, orang yang memperkenalkan saya dalam Elken, Cikgu Kezek, Oja, Kak NJ, Abang Sam, Arisa, Kak Risa, Abang Syarul. Terima kasih banyak-banyak. Pasal saya ni bukan jenis orang yang percaya, senang percaya dan mudah percaya. Bukan. Saya takkan terima bulat-bulat apa yang orang bercakap. Tapi bila saya hadir, ini adalah kali pertama saya datang ke Power Camp. Sebelum ni saya hadir kepada event Hero to Zero. Saya cuma bermula pada 4 bulan 11 tahun lepas. Baru sangat, baru nak masuk tadika pun belum, baru 3 bulan. Tapi apa yang saya nampak pada hari ini, dan saya percaya, sangat-sangat percaya, sistem pendidikan Elken. Saya percaya sangat, percaya. Kenapa? Pasal sekarang ni saya dalam fasa tadika, baru nak belajar. Apa yang Elken sediakan hari ini adalah ibarat masuk kelas sekolah rendah, sekolah menengah, sampai universiti, di mana mentor-mentor yang bercakap daripada semalam, hari ini adalah orang yang telah ambil PhD dalam Elken. Ini yang saya nampak. Pasal saya memang dalam sistem pendidikan. Dan apa yang saya dapat daripada Power Camp hari ini dan semalam, simple. Percaya pada sistem. Percaya pada sistem, buat je. Ikut je. Tak perlu nak pandai-pandai, tak perlu nak kreatif gila-gila. Ikut aja, dah ada semua. Dan apa plan saya selepas Power Camp? Simple. Ikut sistem, fight, fight, fight! Terima kasih.